saya nak kongsikan dengan ibu ayah. Setiap tahun saya dan suami kami memang tukarkan duit raya anak-anak kepada emas gunakan Gap Junior Public Gold anak-anak kami. Hari ini hari ke-7 dalam perkongsian saya untuk 30 ilmu emas Raya Edition. Selama 30 hari ini saya akan berkongsi dengan ibu ayah 30 ilmu emas khas untuk musim raya. Hari ini saya berada di Putrajaya. Dulu sebelum kenal Public Gold, kami simpan duit raya anak dalam tabung saja. Memang niat kita nak simpan lah untuk anak-anak. Tapi bila simpan dalam bentuk duit, bila berlaku kecemasan, kita sangat-sangat mudah untuk terguna simpanan anak-anak kita. Akhirnya simpanan anak jadi semakin berkurang tanpa kita sedar. Sejak kami tukar duit raya anak ke bentuk emas melalui Gap Junior anak-anak kami nampak manfaatnya sangat-sangat besar. Pertama, duit raya anak lebih selamat daripada terbelanja, dan kedua, nilai simpanan anak-anak terjaga untuk jangka masa panjang. Yang seronoknya, kita nak menyimpan emas untuk anak-anak ni, kita boleh buat serendah 100 sahaja. Dan selalunya apa yang kami buat, lepas raya, kami akan asingkan sebahagian duit raya anak dan kami akan masukkan ke dalam Gap Junior mereka. Lepas tu, setiap bulan kami cuba untuk tambah sikit-sikit ikut kemampuan kami. Bila dah cukup gram emas untuk anak-anak ni, kita boleh pilih untuk keluarkan emas fizikal atau kita boleh pilih untuk jual bila sampai masa anak perlukan nanti. Sekurang-kurangnya kami tahu duit raya mereka bukan habis belanja macam tu saja, tapi ada sebahagian yang disimpan untuk masa depan. Untuk ibu ayah yang tengok video ni dan nak mula simpan emas untuk anak-anak, cepat tulis emas raya di ruang komen dan saya akan bantu tunjukkan cara paling mudah untuk mula walaupun dengan bajet kecil. Jadi jom ibu ayah, mulai raya tahun ni kita simpan emas untuk anak-anak tersayang.